Okay, alright. Lubuk sini memang besar-besar. Memang besar-besar. Nampak hati lah. Memang mantap lah. Bersedut. Boleh Boleh lah. Tak kan? Ini ada kat depan ni. Nampak. Oh, tu lah lagi ni. Tu. Tu ada dua. Kita akan mencari ni. Masalah je besar-besar. Dia berair ke tu ya? Amin. Okey, alright. Dah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali kita pada hari ini, sahabat. Hari ini kita nak mencari hasil dekat pokok bakau pula, sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Ini masih dalam permintaan wah rumah jugalah. Okeylah, jom. Tengok cuaca kita pada hari ini, alhamdulillah cerah lah, sahabat. Panas, memang panas padu dan mantap. Sebab tu kita kena duduk di bawah pokok. Iyalah. Tu anak saya dah cari dah. Jom, saya nak prepare dulu, nanti kita akan masuk dalam, sahabat. Okay, alright. Kali ini kita nak cari lokan baby. Lokan baby. Dah ada dah je. Apa? Saya sedut. Aduh. Saya sedut 2 ekor, 3 ekor dah. Okey lah tu. 3 ekor. Okey lah, sahabat. Anya jangan pergi jauh-jauh lah, Anya. Bahaya ni tau. Ya. Ular. Ni belum nampak lagi. Ya ke? Macam biasa saya kena masuk dalam tu. Macam tak ada je. Macam tak ada tu lah. Celah budak kau ya. Saya suruh isteri saya tengok anak saya. Sekejap. Tak kena lagi dah bau. Bau tak kena lagi. Macam ni cari dia. Ada dia bunyi. Kalau tak ada dah habis. Siput sedut. Itu hari yang saya cari siput sedut tu. Sedap sahabat. Saya kena ambil juga. Okey lah. Nak cari pot dulu, sahabat. Ini benda tak mudah memang. Saya kena cari pot dulu lah, baru kita jumpa lagi lah. Nanti benda tak ada. Benda tak ada nanti payah juga. Dalam tu kot. Okay, alright, dah jumpa dah satu. Tu dia, sahabat.
Susah. Dah susah. Satu, dua tak nampak. Bukan baby memang. Tujuan saya memang macam kalau tak baby. Ada rasa apa? Tempat lokan betul saya kena cari yang jauh lah. Kena naik sampan bagai. Tu modal pun kena besar. Nampak oh. Ada. Ada. Dia. Cipu sedut besar tu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Syukur. Ada lagi sipu sedut. Ambil sipu sedut dulu lah sahabat. Sekejap. Tinggalkan pisau sekejap. Sipu sedut sahabat. Sedap ni. Tunggu Sekejap tengok dulu. Ular tu. Apa tu. Saya, isteri dan anak tak jauh lah. Ada lagi. Asya, aduh. Ini air laut masuk Bila air penuh air akan sampai sini. Bila air penuh. Kalau air mati air tak sampai sini. Sekejap. Pelan-pelan. Tak dapat. Dapat dah. Tunggu sini lah. Mana? Mana? Oh, iyalah. Lokan pun dapat siko. Ada. Tu lah. Apa tengah cari ni? Siapa sedut ada ke? Ada. Mana dah dapat tu? Tadi ada. Dah 2 ekor lokan. Slow dia nya laju dia. Hijau. Dapat siko. Dapat siko. Ramai betul. Bang. Kadang-kadang ada ke depan. Kadang-kadang ada kat belakang. Apa tu? Jangan. Sipu apa ni? Itu sipu anu. Itu apa? Sipu tembak, sipu badi. Tuha. Itu kecil hanya kecil, jangan ambil lah. Susah makan. Sedut pun susah ni. Banyak lah sipu sedut ni. Sampai sana pun ada lagi. Tu hanya betul besar. Besar. Alang lah. Mana tu? Saja je ni nak cari. Ini ke? Lepas tu alang-alang cari banyak lah. Yang pergi ke dia. Saya rasa macam tak ada perasaan nak toreng. Saya rasa tak ada sahabat. Siapa punya ni? Itu orang punya tu. Dia ingat ada ketam. Tak ada. Ini tadi ni. Iyalah. Dah, jangan masuk. Orang marah tu. Cuba sini ada lorong. Lorong apa yang ni? Lorong. Ada kadang-kadang. Tak ada jalan lah sini. Okay, kita masuk sebelah sana. Nanti dulu. Biar apa pergi dulu. Kat belakang ni je no. Hidup di depan tu, jauh. Nanti lari dulu. Sempat dia laju lah. Aduh. Apa gerak? Astagfirullah. Aduh. Ui. Habis terlalu macam ni. Ni masih ni. Tak tengok dulu. Ha? Ya. Oh, macam hap malau.
Macam dah tak ada lah. Ada apa siku lah. Tak ada. Turun mana? Okeylah, saya lanjut dulu. Nanti jumpa lagi. Kalau jumpa, kita akan jumpa lagi. Okay, alright. Kita dah jumpa lah. Pencarian Alam ini. Sipu sudut. Pagi. Terus. Okay. Kat siku. Boleh Boleh lah, besar sikit lah. Besar kan? Dia hanya ada kat depan je. Nampak. Oh, tu lah lagi ni. Tu. Tu dapat. Tu ada 2. Oh, satu je nampak. Mana lagi? Lagi mana? Lagi? Ya. Oh ni. Aduh. Slow je ni. Oh. Slow je. Kita memang tak nampak sahabat. Apa? Apa? Jangan. Lelai apa? Ular orang. Kenapa tu? Kecil jangan ambil ya. Ambil. Kecil jangan ambil. Ambil lah. Tak boleh. Jangan kira. Memanglah. Masalah tak bersedut. Itulah kecil betul tu. Tak ambil. Alah, bentar lah. Letak ni. Siapa tu? Sama Mai. Tahu? Apa? Atuk lah. Ini macam ni lah. Macam tai lintah pantai. Tapi kalau dia dah jadi lintah bakau, dia hitam. Pelan je Sat. Apa nak lupa? Apa dia? Apa? Oh, besar lah ni. Cari lagi. Oh, rumah saya nak keluar tak nak keluar, nak keluar tak nak keluar jadi dia. Dia kata, oh dah tak adalah. Ni hanya. Kadang-kadang dia ada kat rumput lah. Tu bawah. Besar. Besar. Tunjuk sini. Besar kecil lah. Letak kat bagi lah. Yalah, dah berat. Ni apa? Hijau. Ini macam ada lah. Sini. Kata nak masuk sini. Memang. Tak nak? Masuk. Ini tak boleh masuk. Ada ke? Ada barang? Macam ada. Terus sana. Terus sana habis lah. Terus. Sangkut, tak ada jalan. Nampak? Cepet lah kayu ni. Tak boleh pegang-pegang. Yelah. Kayu jangan pegang. Nanti pegang kayu lain nanti. Mana yang tak ada tu. Dia menghala ke sebelah sini ada. Yang kayu dia makan keluar-keluar. Kena masuk sebelah sini pula. Terus. Adik masuk sana boleh ke? Ha? Masuk sini hanya. Tu. Boleh tak? Tengok dulu kayu-kayu tu ada sejauh. Dia boleh beli. Ni susah ni. Belum mana? Jom. Semua. Cepat. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Tu je. Takut kita. Rolling Yang penting kita masuk pangkau. Ye. Kaki dia. Mana? Tu. Ni. Ini. Tak nampak ke lukanya? Alah. Oh, Besar. Wow. Tunjuk sini lah. Kita buat konten lah. Ya, sini tunjuk sini. besar juga. Kita tengah buat konten ni. Besar juga. Pusing sini dulu. Mana tahu ada lagi. Nanti pusing sana balik. Ni baru balik sekolah. Pukul 1 tadi. 12 baru balik. Sebelum tak ada. Tak ada ranya. Sebelum. Cuba tak nak. Tak nak. Dia macam-macam ah. Ular apa dia? Sini dah pasir lah ni. Nampak? Keras pasir dah masuk. Kat sana ada laut tu. Air besar. Pasir memang sampai sini.
Padahal dia punya laut dia jauh. Oh, Mak kata dia nampak Jamal pergi pantai sebelah sana. Ada lagi pak? Kita cari keluarnya. Cari kalau ada baru cari. Apa benda ni? Air. Alright, kejap mati, kejap hidup. Kejap mati, kejap hidup. Kejap hidup, kejap mati. Nah ni. Itulah GoPro. Ni. GoPro dah rosak. 3 tahun dah. Apa tu? Pergi mana? Belum. Tak boleh, kita ke sana. Kita pergi. Tak boleh. Oh, dapat dah. Ha? Mana? Besar eh? Kecil. Ini tengok tu. Ni. Alamak, kepak kan tak kepak. Dah ambil? Jom. Makan memang terganteng. Makan memang terganteng. Terganteng. Siput memang berjalan. Mana? Ada agak-agak eh? Hmm? Agak-agak. Ya ke? Banyak agak-agak. Banyak kan? Banyak sih pesudut. Mana? Makan korang. Sini. Kecil. Tu dia. Boleh lah. Boleh lah sikit-sikit. Dah banyak. Belum. Banyak juga. Dah mana nak tengok ni? Mana kecil betul. Ah, masuk. Oh, makan dia. Kecil jangan ambil lah, kecil sangat. Oh, kecil. Besar sikit. Bagilah besar sikit. Ah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Jaga. Apa? Oh, jaga. Lokan jaga. Okey lah sahabat. Oh, nampaknya cari pot tak jumpa sahabat. Kita ubah kita punya tajuk lah hari ni. Kita akan mencari ni. Masalah je besar-besar. Lagi. Kayaknya kan tu ambil tu. Besar juga. Sana je. Ada lagi satu. Mana? Mungkin dia berair tu kot ya. Di berair. Tak nampak Ambil. sangat. Okey, alright. Udah. Hmm? Sedang. Sedang. Ada. Dah. Kena boleh lah. Aku dah. Okeylah. Saya akan teruskan lagi dengan mencari siput sedut. Sekali jumpa sebesar. Saya kena pergi sebelah sana sahabat. Kena pergi sebelah sana. Mana dia? Sebelah yang sana yang masa coki rehab. Jarang huluk. Dia. Jangan ambil. Kenapa saya cari time tak cari time air pasang sahabat? Sebab bila air pasang dia akan naik pokok betul. Tapi bukan dia seorang saja yang akan naik pokok. Tengok ular pun sekali naik pokok Ini apa benda? Banyak dekat sini memang ada. Yalah. Ular tu dekat pokok bawah-bawah je kan? Iya. Ular macam ni dia masuk dalam lubang. Ayah jaga. Jangan cegah sangat, biar lembik sikit tak apa. Ni cegah betul lah. Bahaya lah. Dia ada kecil-kecil cari pengalaman. Besar-besar tak susah nak cari dia.
Mesti belajar dulu. Cermat-cermat Slow, bukan cermat. Slow. Ini kok pasti kan? Air besar tu. Ini besok kalau air besar lagi datang lagi pasir. Sampai pokok dia tumbang lah. Ni semua lah nak tubangan ni. Kau tahu ni orang belah. Bukan lah. Orang belah. Bukan. Apa lah pasir ni? Dia patah. Orang belah. Dia tahu. Op. Nampaknya dah kurang dah sahabat. Oh, pasir dah banyak lah. No, pasir ha? Pasir dah makan dia eh. Sana. Bukan ke dalam. Kita kena keluar. Tadi macam mana lah? Pergi sebelah sana tengok. Tak ada. Tak ada. Sana. Apa? Okay, alright. Lubuk sini memang besar. Wah. Tu dia. Memang besar-besar. Memang puhati lah. Memang mantap lah. Jadilah buat lauk-lauk. Banyak ke? Pasang yang elok kan? Ni atas pokok. Ya. Sepatutnya dia tahu air pasang bila. Tak pernah laut tu. Dia naik atas. Memang. Walaupun dia sejenis siput, tapi dia tahu air pasang pukul berapa. Kau ada. Apa lokan? Lokan ah? Kat sini memang ada lah je. Tapi baby lah, baby. Ni dia sahabat. Lokan ni? Kecil. Kecil memang. Lokan kat sini semua kecil-kecil. Sebelah tu ada Sebelah tu pun ada. Pergi sana, terus sana. Terus? Tu sana. Terus ni? Ni apa? Mana? 2 ekor. 2. Ini suka tak ada. Ha? Okey lah sahabat. Nampaknya pencarian hari ini kira lebih mencabar daripada hari itu lah. Okeylah. Saya tunjukkan hasil dulu. Ni dia hasil saya sahabat. Ada jugalah besar. Ini pun besar. Kira puas hati jugalah. Yang ni saya punya tadi. Yang ni anak lah. Mesti saya lah cari. Alhamdulillah lah, syukur. Ada lah juga untuk buat rasa-rasa. Okey, saya akan teruskan dengan aktiviti yang kedua pada petang hari ini lah. Tak tahulah ada ke tak ada. Saya pun cuba je lah. Yang ni mana yang kecil saya kena lepaskan balik, sebab dia terlalu kecil sangat. Tak boleh lah sabar. Okey, saya nak terus pergi ke spot untuk aktiviti yang kedua sahabat. Jom.